Okey, sekarang kita nak pergi ke Ipoh menemankan sahabat kita nak servis X-Max dia. So lupa hari ni Roadtech X-Max dah habis, mati. So terpaksa lah bawa seladang ni. So boleh panaskan enjin sikit lah. So cuaca kalau tengok sangat panas. Hui, itulah cabaran ride waktu siang sekarang Tapi tak apalah, apa nak buat. Kita temankan kawan kita, kita tengah semangat. So jom. Ok, so baru sampai stesen minyak. Nak isi minyak sikit. Baru lambat lah pula settle ni. Ok, activate, cepatlah. Ok, lock dulu. Sebelum isi, lock dulu. Ok, cabut lah. Kalau nak selamat, simpan dalam poket dulu ya. Ambil ini dan isi. Actually tak adalah kosong sangat, tapi malas nak berhenti banyak kali. So kita isi je lah. Banyak juga kosong ni. Tadi tengok macam 2 bar je. RM18. Ok, letak balik handset. 100 hampir betul. Alright, kita dah sampai dekat Petronas dan nak pergi menghala ke Ipoh. Ni kawan kita Farid Zamri. Okey. So kita harap yang terbaik untuk hari ni. Harap tak ada apa-apa berlaku di tengah jalan. Kita nak menuju ke Advance Vertex Ipoh. Let's go. Jom. Okey, baik, kita sudah sampai ke kedai Advance Vertex Motor. Ni kedai dia. Di Medan Gopeng saja. So kita akan tengok, parking dulu, tanya dia pasal servis. Dan kemudian baru kita tengok apa yang dia nak servis. Okey. Ya. Okey. Hang parking parking situ boleh kot. Masuk dalam dulu, tanya dia kan. Ya. Lori ni ke depan. Jom kita tengok motor X-Max hendak diservis oleh komen yang bertauliah. Sekejap aja tukarnya. Oil filter pun dah tukar dah kan? Okay, so dah servis, tukar semua. Masa untuk reset balik dia punya. Diorang ada chop ke? Belum ni. Kena pergi chop tu. Nampak balik. Sekarang ingatkan dia nak reset tu. Reset odometer. Dia dah buat dah? Oh yelah, dah hilang dah oil tu. Tu trip dah kosong balik dah. Okey tu. V-Bag berjalan kan? V-Bag masih berjalan sebab V-Bag dia 20 kan? Okay, so inilah dia kedai Advance Vertex Ipoh. So kalau kata kita berada dekat Ipoh, kita bolehlah pergi ke sini. Harganya pun berpatutan kan? Maksudnya minyak hitam Yamalube semi sintetik hanya RM37. Kemudian oil filter dia RM12. Dan juga dia punya minyak gear dia RM9. Labor adalah free sebab first time, first service 1000 km. So untuk pengguna X-Max itulah sebenarnya dia punya harga. Mungkin ada yang lebih murah kan, tapi sebabkan jika nak jaga warranty, kita guna. Tapi kalau lebih mahal daripada itu, contohnya kalau minyak hitam pun sampai RM50 kan. Lepas tu oil filter pun sampai RM18. So eloklah korang carilah kedai yang elok, yang boleh
yang boleh apa, yang boleh bagi murah sikit. Macam ni kedai ni harga patut di Ipoh. Jadi inilah sebab kenapa kami sanggup datang daripada Teluk Intan ke Ipoh untuk servis motor. Dia punya apa, dia punya servis dia. Kulit okey tak? Kulit. Dia punya bawah ni kan? Ada bawah. Tak ada. Saya tak sure. Okey ke tak okey ke? Oh, tengah-tengah. Tu selamat lagi lah. Kalau top up sikit je boleh ke? Nak top up bagi full boleh? Kalau top up kena beli sebotol lah ya? Boleh kira Tak ada yang belen-belen tak ada? Ada tengok. Oh senang. Kena check juga lah ni. Gula ni campur ayam ke tak payah lah? Ini memang kulen tu. Tak payah campur air kan? Oh pakai itulah saya pun dengar banyak kes dia pun kata kulen kena check selalu. Kes yang obvious sekali yang bila keluar kedai tu. Betul. Check ada batch mana. Aku pun tak pernah check lah, nak kena check jugalah. Macam mana nak buka tu bang, senang Dia ni, orang tarik ni. Oh, dia semua klip je. Oh. Ini terkepung ni keluar ni. Level. Oh, klip aja semua. Ingatkan susah sangat nak buka. Ya Allah. Ni macam-macam. Sebab dia punya tempat cooler tu memang ini gila bawah kaki. Oh, itulah. Dia kena handmade belah sana. Oh, macam itu je lah. Ya astagfirullahalazim. Okey. Patutlah dia buat kulen depan ni, tempat itu ya, sebab senang nak bukanya. Okey, bye. Kita nak buat. Habis kalau yang biasa dia tukar yang besi tu, dia skru tak? Oh, kena skru lah ya. Okey. Sebaik. Ni belen kan? 500 ml. Belen. Alright. Okey, jom kita nak gerak balik dah. Settle. Kalau kau minum, okey je kau. Gerak Jom kita gerak balik. Kita dah selesai minum tadi. Dah selesai minum dan dah selesai servis motor. Jadi kalau anda tengok tadi, harga dia memang murah lah. RM37 untuk minyak hitam, RM12 untuk oil filter dan juga gear oil sebanyak RM9. So memang murah. Jadi bolehlah kalau nak servis boleh Ipoh Advance Vertex. Okay, so sekarang ni kita dah settle semua benda. Kita nak balik. Jam dah menunjukkan pukul 7:01. Kita nak berhenti dekat R&R sekejap, nak kencing, isi minyak apa semua, dan kemudian kita akan terus balik ke Teluk Intan. Okay, so jumpa lagi. Thank you very much kerana sudi menonton kita punya review tentang servis X-Max. Okay, bye.